Sekarang hak hidup manusia 8 bilion, 1.8 bilion saja Islam. Faham? 6.2 bilion manusia hak hidup lupa pada Allah. Dalam 1.8 bilion Islam pun 1.2 dikatakan solat. Nampak 800 juta tidak solat. Nah, hidup macam orang kafir. Kerana itulah matahari kalau cerah sangat tak boleh terbang kula lawa. Maksudnya kula lawa kelawar ni dia hanya boleh terbang masa garik saja, cahaya kurang. Dia akan boleh terbang tak langgar wayar. Dalam keadaan berpuluh ribu ekor tu dia lalu tu ada wayar api tak akan kena. Nampak? Tapi cuma pergi ambak tengah hari. Mungkin kat sarang kelawar, pukul dengan pokok dengan daun pokok batang buluh itu biar dia terbang. Tengah hari binatang kalang, langgar dinding, langgar atap, langgar wayar, apa? Terang sangat. Begitulah manusia, banyak sangat nikmat, lupa kepada yang beri nikmat.